Assalamualaikum. Ayah, mak. Salam, masuklah. Mak. Ya, ya, Okey. apa? Okey, boleh tawaran ni surat tawaran dari College Unity sama mengaji. Wow, ya ke? Mesti mak tengokkan. Ayah, cuba tengok anak kita dapat tawaran dekat College Unity lah. College ni baik sangat. Dia macam hebat, macam-macam ada dekat. Sungguh ayah, saya orang pengamal dah hak berjaya masuk college ni. Dekat pun dekat dengan rumah kita ayah. Nak belajar? Nak Nak cari piti mat tau? Orang boleh kerja ayah. Kerja ke apa? Mereka kata nak belajar. Kerja sambil lah. Tak payah. Ni kerja lah mu. Tak payah belajar-belajar. Ambil balik. Apa dia ni? Ni gelang waktu kita nikah, bang. Lepas tu? Sebab aku buat apa? Saya nak suruh awak gadakan gelang nikah ni sebab demi masa depan anak kita nanti. Awak sanggup gada gelang ni? Saya tak sanggup sebenarnya, tapi demi masa depan anak kita, awak. Tak apa, kalau gitu kat putusan awak, saya ikut belakang. Saya pergi gada. Kerasnya dunia tanpa peduli, siapapun kita tetap ditempuhi. Biar lelah cabaran tetap menanti, lambat atau cepat ianya pasti. Aku belajar dari yang telah dilalui, walau terkadang aku tidak mengerti. Ku kuatkan hati untuk terus mencari, sampai bila aku sendiri tak pasti. Aik mak. Pas mana gelar tangan kanan mak? Tak apa ni. Ini masa depan dia. Dah marah. Assalamualaikum. Sihat belaka semua? Ya. Okey, selamat datang kepada pelajar baru di College Unity Kota Baru. Mari kita mulakan ta'aruf di sebelah kanan saya. Benarnya ke madam, saya mari sini bukan setakat saya nak kerja CJ, tapi saya nak balas jasa ibu bapa saya hak rela gada gelar satu-satunya gelar mah ia ada untuk saya duduk sini madam. Kalau saya gagal hari ni, bukan setakat kecewakan diri saya, tapi saya akan kecewakan harapan kedua-dua ibu bapa saya. Sama sekali. Aku dulu. Sama sekali. Ramah awak berhenti belajar sebab tak ada peluang. Ramah juga ada peluang, tapi saya tak hargai ibu. Hari ni kita nampak ibu bapa kita ni sanggup berkorban untuk kita, untuk pendidikan kita. Janganlah sia-sia pengorbanan itu. Aku di kelas anak